Assalamualaikum korang. So, hari ni Erin dekat Bazar Ramadan Sengan Besar. Jom kita tengok betapa menariknya Bazar Ramadan Sengan Besar. Jom ikut Erin rapat-rapat. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Ni jenis saya yang dijual kat gerai abang ni. Okay, Assalamualaikum bang. Macam mana jualan abang selepas 18 hari berpuasa ni? Alhamdulillah jualan baik lah. Sambutan meriah dekat Bazar Sengan Besar. Okay, jom cari lagi apa yang menarik. Puasa ni mesti kita teringin nak beli goreng-gorengan. Kan? Okay, Assalamualaikum Cik. Nak tanya boleh? Waalaikumsalam, boleh. Nak tanya berapa lama dah menjalankan perniagaan ni? Oh, Aziz dah lama berniaga ni daripada muda lagi. Oh, ni resepi turun-temurun ke? Ya. Oh, okey. Terima kasih. Sama. Selain itu, tepung kita juga menjadi pilihan ramai untuk dijadikan pada berbuka puasa. Jom kita pergi gerai tepung kita. Berapa lama dah menjalankan perniagaan ini? Dalam 5 tahun lebih. Banyakkan amal hari-harinya. Telingannya nak beli pecel. Sekejap Erin nak beli pecel. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Kita nampak pelupak gerai pelupak dengan warisan lah. Kita tanya penjualnya. Pak, nak tanya boleh? Berapa lama dah perniagaan ni? Lama? Daripada 20 tahun lah. Dia resepi turun-temurun ke? Panggang ni sedap weh korang. Cukup lemak, manis, masin.